Assalamualaikum, semua sihat. Hari ini saya nak menyentuh sedikit tentang cara pembahagian harta pusaka yang banyak terjadi di dalam sebahagian masyarakat kita. Perkara ini menyentuh isu pembahagian harta secara sama rata. Saya bagi satu contoh dulu. Seorang lelaki meninggalkan dua orang anak lelaki, Abu dan Ahmad, dan seorang anak perempuan, Ain. Kita andaikan isteri dah meninggal dahulu, senang sikit nak bagi pemahaman. Jadi dalam keadaan ini, setiap anak lelaki arwah menerima 2/5, manakala anak perempuan pula mendapat 1/5. Persoalannya, boleh ke harta pusaka itu dibahagikan secara sama rata dengan adil? Mungkin ada sebab-sebab yang menyebabkan ianya lebih menepati keperluan keluarga tersebut. Sebagai contoh, anak perempuan itu telah menjaga arwah bertahun-tahun sebelum dia pergi. Mungkin anak-anak lelaki lebih berjaya dalam kerjaya masing-masing dan tidak memerlukan harta tersebut sebagaimana si anak perempuan. Kita tak payah bincang lah kenapa nak bahagi sama rata, tu kisah lain. Persoalannya, boleh tak dibahagi ikut sama rata sedangkan kita semua tahu faraid itu wajib? Jawapan dari persoalan itu adalah dibolehkan, tapi dengan langkah yang perlu diikuti. Pertamanya, semua penerima harta pusaka harus tahu dahulu berapa bahagian yang dia patut terima. Jadi, kemudian dia bersetuju lepaskan bahagian dia. Lepas tu, baru boleh buat pembahagian ikut sama rata. Harus di sini ialah harus bahasa Melayu, ya, bukan harus ikut syarak. Maknanya wajib tahu berapa bahagian yang patut diterima sebelum melepaskan bahagian dia. Faham ya? Kalau tak faham, boleh tanya Alia kat WhatsApp. Okey, kita tambah sikit. Apa kata kalau seorang anak tak bersetuju? Sebagai contoh, Abu, selepas dia tahu bahagian yang patut diterima tu lebih banyak sikit dari apa yang dia dapat kalau sama rata. Lepas itu, dia tak setuju nak diagihkan dengan cara sama rata. Kalau ni terjadi, Abu akan terima 2/5 macam asal. Dan yang selebihnya dibahagi sama rata antara Ahmad dan Ain. Jelas ya semua? Seeloknya, dalam urusan pembahagian harta pusaka, perbanyakkanlah sikap tolak ansur. Harta yang ditinggalkan mungkin nilai berbeza-beza. Kalau semua nak berkeras, mungkin boleh jadi sebab harta kena jual untuk buat pembahagian. Semua rugi akhirnya. Kalau begitu, nanti semua rugi dan tak dapat apa-apa pun. Fikir-fikirkanlah dan lakukanlah dengan cara yang betul. Gunakan aplikasi kalkulator faraid di pewarisan.my untuk mengetahui siapa waris faraid yang berhak dan pembahagiannya. Jangan dilupa, bersama hak pembahagian harta pusaka itu, datang juga tanggungjawab yang mesti kita tunaikan. Dengan hanya dari RM80 setahun, anda dapat menyediakan perancangan pewarisan berserta perlindungan Khairat Plus. Jangan lepaskan peluang untuk menggunakan kalkulator faraid percuma sekarang.